أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نوانا تعلم وتعلم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وتوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi kita sambung lagi siri rakaman pengajian kita, dan untuk sesi kali ini sama juga kita akan gabungkan antara kitab Nurul Fahmi dengan juga kitab Risalah Jamiah, yang mana kita sedang membahaskan tentang perbahasan sifat 20. Uh, yang mana kalau dalam kitab Nurul Fahmi kita lihat dalam hmm, muka surat 9, sifat kudrah. Sifat kudrah. Jadi risalah jamiah pun boleh juga dengar apa yang saya nak ceritakan dan anda boleh tulislah. Sebabnya dalam kitab risalah jamiah dia tidak susun 20 sifat seperti yang kita sedia maklumlah, wujud, fi'il dan bakod dan sebagainya. Jadi anda boleh dengar dan juga boleh catat sajalah ya. Kita masuk sifat kudrah dan insya-Allah kita nak habiskan 20 sifat Allah. Kemudian lepas habis 20 sifat ni kita asingkan semula rakaman, yang mana apa nama risalah jamiah, kita masuk balik kitab risalah jamiah dalam matan dia tu, dan kitab Nurul Fahmi kita proceed, kita teruskanlah apa nama silibus ataupun isi kandungan dalam kitab Nurul Fahmi ini. Bismillah. Sifat yang seterusnya adalah sifat kudrah, iaitu sifat berkuasa. Sifat berkuasa ni mengikut Tarik Pak Da'i, Syekh Wan Ismail, iaitu seorang ulama Nusantara yang sangat alim. Orang panggil Pak Da'i Mekah. Sebab beliau orang alim yang belajar di Mekah, sangat alim dalam bidang akidah, yang mana beliau menterjemahkan sifat kudrah iradah sebagai perkuasa, perkehendak, Kenapa? Kenapa kena letak adalah detail dia. Dia ada detail yang sangat detail, sebab alasan dia adalah mabda'. Bila sebut perkuasa ialah mabda'. Mabda' ni dia kalau kita terjemah berkuasa ni ta'alluq samarah ataupun buah kepada mabda'. Apa benda tu ustaz tak faham? Tak apa, tak perlu faham lagi. Tak perlu faham lagi sebab ini level basic. Level basic saya tak nak cerita lebih lah. Tapi kalau ada yang kata nak terjemahkan sifat kudrah kepada berkuasa ataupun kuasa, dipersilakan, tak ada masalah. Tidak ada masalah kan. Dalam kitab macam nak ikut kitab Faridatul Faraid contohnya kan, boleh. Sebab dalam kitab Faridatul Faraid tak ada terjemah perkuasa, perkehendak dan sebagainya. Jadi boleh untuk terjemahkan apa-apa saja, asalkan memberi makna kudrah ni lah, gitu. Okay, aku lihat benda tu detail lah, saya tak nak cerita. Jadi tapi untuk kalau belajar akidah dengan saya akan gunakan Tarik Padang lah, sebab saya belajar daripada guru saya Ustaz Muhadil, yang mana Ustaz Muhadil belajar daripada guru-gurunya seperti Baba Tuan Guru Ahmad Rudodin yang juga guru saya, yang mana beliau belajar daripada murid-murid Padang ni. Jadi saya akan gunakan terjemahan perkuasa. Sifat yang ketujuh ialah perkuasa. Wajib bagi Allah bersifat dengan kudrah, perkuasa, dan mustahil atasnya bersifat ajizun, iaitu lemah. So macam biasa kita share screen. Bateri nak habis. Bateri saya nak habis dah, tak tahu sempat ready tak. Alright. Okay. So jadi sifat kudrah, iaitu sifat berkuasa. So jadi wajib ke atas Allah bersifat dengan berkuasa, kudrah. Lawan dia adalah sifat ajizun. Okay. Ajizun ni apa? Lemah. Okay. Mustahil Allah lemah. Okay. Sifat kudrah, sifat berkuasa ialah sifat yang wujudi, ada dirinya.
yang berdiri pada zat Allah, yang dengannya Allah mengadakan mungkin makhluk, dinamakan ijad, atau meniadakannya yang dinamakan sebagai i'dam. Okey, gini. So jadi sifat kudrah ini adalah sifat yang berbangsa wujud. Mana kata kita kata contoh ya. Okay, contohnya apple. Apple merah. Ha. Okay, apple merah. Kita nampak tak sifat warna merah tu? Nampak? Nampak sifat warna merah tu. Apa lagi contoh? Uh, kertas. Kertas sifatnya warna putih. Nampak tak warna putih tu? Nampak sifat putih itu. Jadi kata ulama, sifat-sifat ma'ani iaitu sifat kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ini ketika di hari akhirat, ketika di hari akhirat antara nikmat yang paling besar yang dapat dikecapi ataupun nikmat yang paling besar dalam syurga ialah kita dapat melihat zat Allah. Dapat melihat zat Allah itu adalah sebesar-besar nikmat di dalam syurga. Maka ketika kita melihat zat Allah, kita juga akan dapat melihat 7 sifat ma'ani ini. 7 sifat ni kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. 7 ini kita boleh nampak sifat itu. Ada pun sifat-sifat yang lain seperti wujud, kaidah, baqa', kita kata sifat tersebut tidak dapat dilihat. Dia tak dapat dilihat tapi ada. Tapi ada. Contohnya lah. Contohnya kita kata meja. Meja. Ataupun kertas lah. Kertas. Kertas ni berbentuk petak. Berbentuk petak. Warna putih. Warna putih tu kita nampak. Putih tu ataupun gini. Putih. Putih kita nampak. Putih ni boleh nampak. Okay, bentuk petak ataupun tajam. Tajam ataupun petak lah. Okay, bentuk petak segi empat. Segi empat. Segi empat tu kita kata tak nampak. Tak ada pun. Ustaz ni, kalau kita sentuh ni, kita sentuh kertas, kita bukan sentuh petak. Contoh, muka handsome. Muka yang handsome. Handsome tu kat mana? Tak dapat sentuh. Kan tak dapat sentuh. Tapi sifat handsome tu ada. Sifat cantik itu ada, cuma tidak dapat disentuh. Macam itulah juga kita kata sifat Allah ni, 7 sifat ma'ani, kudrah, iradah sampai kalam boleh dilihat. Tapi sifat-sifat yang lain, kidam, bakok dan sebagainya bukan tak ada. Dia ada tapi tak dapat dilihat. Begitulah. Tapi ini pun perbahasan yang detail lah. Okay, perbahasan yang sangat detail. Kita terus pergi pada yang basic lah. Okay, so jadi sifat kudrah ini adalah sifat yang wujud. Mana kata yang wujud yang ada lah. Okay, berbangsa ada. Memang ada. Kita boleh lihat sifat tersebut. Dan sifat ini, okay, sifat kudrah ini, dia, apa tugas dia? Tugas dia adalah mengadakan, mewujudkan. Okay, mengadakan ataupun mewujudkan makhluk. Mewujudkan makhluk. Dalam bahasa Arab kita panggil ini sebagai ijad. Okay. Ijad. Dan sifat kudrah ini juga meniadakan. Meniadakan makhluk. Ataupun bahasa Arabnya adalah i'dam. Okay, i'dam. Okay, so jadi sifat kudrah Allah ni, dialah sifat kudrah inilah yang mengadakan, kan, mengadakan makhluk. Yang apa maksud mengadakan? Mengadakan kat sini banyaklah, luaslah. Contohnya apa nama? Kita kata menghidupkan, kan, menghidupkan. Apa lagi? Mengadakan rezeki. Okay, mengadakan rezeki, memberi rezeki lah. Okay, memberi rezeki. Apa lagi? Apa nama, kita kata mengadakan kejayaan ataupun memberi kejayaan. Apa lagi yang kita kata apa nama, menghidupkan, memberi rezeki dan sebagainya lah. Okay, dan sebagainya. Mana kata Allah yang menciptakan, okay, yang menciptakan ibu, menciptakan anak. Mana kata dengan sifat kudrah. Allah menciptakan sesuatu. Allah menciptakan langit, bumi dan sebagainya dengan sifat kudrah. Okay, dengan sifat kudrah. Dengan sifat kudrah itulah, maafkan saya, tersasut. Dengan sifat kudrah itulah Allah mengadakan bumi, langit, bintang, memberi rezeki, menghidupkan dan sebagainya. Begitu. Dan juga sifat kudrah ini juga meniadakan makhluk. Macam contohnya kita kata meniadakan ni contohnya mematikan lah. Okay? Mematikan ataupun apa lagi? Meniadakan rezeki. Maknanya kata tarik balik rezeki, kan? Tarik balik rezeki. Apa lagi ya?
tarik balik rezeki dan sebagainya lah. Mematikan, tarik balik rezeki, tarik lagi apa nama, kita kata uh, ialah mentiadakan, apa nama, memberi kegagalan dan sebagainya. Jadi nak cakapnya kat sini, sifat kudrah Allah ni luas. Okey, sifat kudrah Allah dialah memberi apa, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memberi kejayaan. Apa nama, kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, uh, apa lagi contohnya, mencipta langit, bumi, bintang dan sebagainya. Dan Allah juga yang menghancurkan. Allah yang menghancurkan alam ini. Jadi kita kata kesemua itu adalah hasil daripada sifat kudrah. Sebab itu kalau kita nak minta doa, kita minta pada Allah. Sebab Allah sahaja yang berkuasa untuk menciptakan, memberi kita itu ini. Apa yang kita nak, Allah sahaja yang boleh memberikan kepada kita. Gitu. Okey. Kemudian begitu juga Allah, jika Allah memerlukan pencipta, maka apa nama ni? Hmm. Hmm. Sekejap, sebentar. Okey. So jadi apakah dalil dia? Apakah dalil bagi sifat kudrah Allah? Dalilnya adalah firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Boleh lihat dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-20. Boleh lihatlah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kita kata Allah maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Okey. Dan dalil akal dia apa? Secara logiknya. Secara logik lah. Secara logik, macam mana kita nak isbatkan sifat Allah? Tengok ya, dalam siapa yang ada kitab Nurul Fahmi, muka surat 10, dengan sifat kudrah berkuasa, Allah berkuasa melakukan apa sahaja kepada makhluk seperti menjadikan, mematikan, menjaga, mengurniakan, memusnahkan dan lain-lain lah. Okay, macam kita kata tadi. Allah boleh buat apa saja, menjaga, apa nama, menjaga, mengurniakan, memusnahkan, memberi rezeki, apa nama, menyempitkan rezeki, melapangkan, apa nama, meninggikan darjat, menghina apa nama, me, apa lagi? Banyaklah, banyak. Banyak memberikan keperluan dan sebagainya lah. Okey. Semua itu di bawah sifat kudrah, sifat kuasa Allah. Okey, tengok bawah tu dikata apa? Jika Allah tidak bersifat dengan kudrah, okey, secara logik, secara logik ataupun secara akal. Jika Allah tidak bersifat dengan kudrah, maka dia bersifat dengan lemah. Kalau Allah tak ada kudrah, maka hasilnya Allah ini lemah. Ia adalah satu kekurangan. Dan kekurangan mustahil ke atas Allah. Lemah ni kan kekurangan. Kekurangan. Jadi kekurangan mustahil, takkan boleh ada pada Allah. Takkan boleh ada pada Allah. Tidak boleh. Sebab kenapa? Kenapa tak boleh? Kenapa Allah tak boleh lemah? Kenapa Allah tidak boleh kurang? Kerana kewujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan kudrah. Kalaulah Allah ini lemah, maka Allah tidak akan mampu menciptakan langit, bulan, bintang dan sebagainya. Untuk menciptakan langit, bulan, bintang, apa nama, malaikat, manusia dan sebagainya, mesti ada sesuatu yang bersifat dengan kuasa. Mana boleh, tak ada orang lemah, tak ada sesuatu yang lemah dapat menciptakan langit, bulan dan sebagainya lah. Tak boleh. Mana kata perlu kepada entiti yang berkuasa, perlu kepada zat yang berkuasa untuk menciptakan bulan, langit, bintang, angin, awan dan sebagainya. Kalaulah Allah itu lemah, maka nescaya alam ini tidak dapat diciptakan. Begitulah cerita dia. Okay? Settle sifat kudrah. Kemudian dalam kitab ni, dalam kitab Nurul Fahmi, disebut catatan 4 serangkai sifat ma'ani. Allah menjadikan ijad atau meniadakan yang ada makhluk mungkinat dengan kesepaduan 4 sifat ma'aninya, iaitu sifat haya, ilmu, iradah dan kudrah. Sekiranya salah satu sahaja daripadanya tidak ada, maka makhluk mungkinat juga tidak ada.
Saya baca dulu nanti saya explain. Oh, tak nampak muka saya. Allah menjadikan ijad atau meniadakan yang ada makhluk mungkinat dengan sifat kudrahnya mengikut kesepakatan muafakah sifat iradahnya berdasarkan sifat ilmunya, dan ketiga-tiga sifat ini iaitu kudrah, iradah dan ilmu disahkan dibenarkan dengan adanya sifat haya. Apa nama dok saya bebel ni kayak gini cerita dia. Alright. Untuk menciptakan, contohlah kita kata untuk menciptakan bumi. Okay, nak mengadakan bumi. Allah, kita kata tadi, Allah menciptakan bumi dengan sifat kudrah. Okey, dengan sifat kudrah. Dengan sifat kudrah Allah lah boleh untuk mencipta bumi. Alright. Sekarang ni sebelum nak berkuasa kan, sebelum Allah nak menciptakan dengan sifat kuasa, dengan sifat berkuasa, uh, ianya perlu mengikut kesepakatan sifat iradah. Iradah ni nanti kita cerita. Okay, nanti kita ceritalah. Okay, gini. Untuk ni apa nama muka surat 10 yang catatan 4 serangkaian sifat ma'ani kita cerita nanti. Nanti kita cerita. Nanti kita cerita. Takut keliru nanti. Okay, kita terus pergi kepada sifat iradah. Okay, pergi pada sifat iradah. Iradah. Okay. Iradah. Iaitu sifat berkehendak. Okay, sifat berkehendak. Jadi wajib bagi Allah bersifat dengan iradah berkehendak. Mustahil, okey. Mustahil, okey. Mustahil Allah bersifat dengan sifat karahah. Okey, karahah. Iaitu karahah ni apa? Terpaksa lah. Okey, terpaksa. Terpaksa dalam menentukan sesuatu terhadap makhluk gini. Allah ada sifat iradah, berkehendak. Mana kata Allah boleh buat apa saja. Allah free, maksudnya Allah bebas. Allah bebas untuk berkehendak untuk buat apa saja yang dia ingini. Allah tidak dipaksa oleh sesuatu pun. Bukan macam kita. Kita kalau nak cipta, contoh, kita kontraktor, kita nak cipta bangunan. Macam mana nak cipta bangunan ni, cik? Okey, bangunan kena 4 segi, kena ada apa nama, contohlah apa nak bina rumah. Kita nak bina rumah kena semi-D, 4 bilik, 2 bilik air dan sebagainya. Jadi kontraktor ni dia terikat, dia kena ikut arahan daripada ketua dia. Ketua dia suruh buat semi-D, 4 bilik air, 4 bilik, 2 bilik air. Mana kata kontraktor tu tidak ada kebebasan untuk memilih, untuk menciptakan apa saja yang dia nak. Berbeza dengan Allah. Allah tidak ada siapa paksa. Tidak ada siapa yang paksa Allah. Tidak ada sesiapa yang menyuruh Allah membuat sesuatu. Tidak ada. Bahkan Allah nak ciptakan sesuatu ikut kehendak dia. Ikut kehendak Allah. Kalau Allah mengkehendaki demikian, maka Allah akan ciptakan demikian. Begitu. Sifat iradah ialah, okay, jadi sifat iradah ni apa? Sifat iradah ni adalah sifat yang wujudi. Wujudi yang macam kita sebutlah, mana kata kita boleh lihat. Okay? Yang ada yang kita boleh lihat. Yang mana sifat ini berdiri pada zat Allah, okay, yang ada pada zat Allah, dan dengan zat ini, dengan sifat ini Allah mentakdirkan. Okay? Allah mentakdirkan sesuatu terhadap makhluk. Sebab itu kita kata contoh kita gagal dalam peperiksaan, tak apalah, ini takdir Allah. Okay, ini takdir Allah. Allah dah tentukan, ini yang Allah kehendaki. Kita kaya kan? Kita kaya. Allah yang mengkehendaki kita. Allah yang mengkehendaki kita kaya. Allah yang mengkehendaki kita kaya, berjaya, gagal dan sebagainya. Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah. Telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Begitu. Jadi dalil dia apa? Dalil dia di dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ayat yang ke-16. Iaitu fa'alul lima yurid. Allah berfirman, dia yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Kayak gitu. Dan itu secara dalil Al-Quran lah. Macam kita kata, setiap sifat Allah ada dalil dia. Bukan tidak ada dalil. Sebab itu sifat 20 ni ada dalil. Ada dalil dia. Jika Allah tidak bersifat dengan iradah, okay, ni secara logik. Secara logik, kalaulah Allah tidak bersifat dengan iradah, maka dia bersifat dengan terpaksa ataupun lalai ataupun terlupa atau keliru. Kalaulah tidak ada iradah, apa yang akan jadi pada Allah?
maka Allah ni akan terpaksa. Okey, terpaksa, kan? Allah tidak ada kebebasan untuk menciptakan. Ataupun kita kata uh, lalai, lalai ke ataupun terlupa, okey, terlupa ataupun keliru, macam seolah-olah gini lah, apa nama, kita contoh, kita nak buat air sirap. Nak buat air sirap, kita kita rasa macam kita mengkehendaki, kita nak manis lah. Kita nak air sirap yang manis. Jadi kita pun adjust, letak 3 sudu gula. Contoh. Kita sepatutnya kena letak 3 sudu gula. Tapi kita alamak tersilap. Tersilap. Kita terletak 2 gula saja. Dah tak manis kan? Tak manis air tersebut. Jadi sepatutnya ini yang kita nak, ini yang kita hendak. Kita hendak 3 gula, tapi kita terlalai, tak sengaja letak 2 gula ataupun terletak 5 gula contohnya. Lagi manis kan? So jadi ini kehendak kita. Yang ni lalai ni bukan kehendak kita lah, bukan kehendak kita. Jadi sama juga dengan Allah. Kalau Allah tidak ada sifat kehendak, maka Allah sama ada kena paksa, kena suruh, ataupun Allah terlalai, tersilap menciptakan. Begitu. Dan terpaksa, lalai apa semua ni kan yang kita sebut semua ni, semua ni lalai, terpaksa dan semua ni, ini apa dia? Ini adalah kekurangan. Ini menunjukkan kekurangan, dan kekurangan mustahil. Mustahil ke atas Allah. Begitu. Jadi kita kata buktinya juga kita boleh lihat dengan alam ini. Kalaulah Allah ada sifat terpaksa, lalai, maka ianya menunjukkan kekurangan, menunjukkan Allah ni lemah. Kekurangan, lemah. Bila mana Allah lemah, Allah tidak akan mampu menciptakan alam semesta ini. Begitulah dia. Kewujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat iradah. Lihat huraian 4 silakan sifat ma'ani. Bila kita cerita 4 serangkai itu. Alright, kita teruskan. Sifat yang seterusnya, sifat ilmu. Sifat ilmu. Ya Allah, saya nak habiskan semua ni tapi tak tengoklah sempat ke tidak. Ilmu. Kalau tak sempat kita buat lagi satu rakaman. Ilmu ni ialah pengetahuan dah. Okey. Pengetahuan. Wajib bagi Allah ada sifat ilmu. Lawannya apa ataupun mustahil. Lawannya adalah sifat jahlun. Jahlun iaitu jahil lah. Jahil. Jahil ataupun maaf saya sebut bodoh. Mustahil ke atas Allah bersifat jahil ataupun bodoh. Sifat ilmu Allah, sifat ilmu Allah ni, sifat dia adalah sifat yang wujudi, yang kita boleh lihat, yang adalah. Ni kita dah cerita tadi. Yang mana ianya berdiri. Ianya berdiri mana kata ada. Dia ada pada zat Allah. Sifat ni ada. Dia ada pada zat Allah. Yang dengan sifat ini, Allah mengetahui. Allah apa benda ni? Allah Rabbi. Betul habis. Ya Allah, betul habis. Allah mengetahui. Dapat tak sampai sifat hayat ni, ya Allah. Allah mengetahui. Dengan sifat ilmu ni, Allah mengetahui semua. Semua benda lah Allah mengetahui semua perkara. Tak kisahlah perkara itu perkara yang wajibat ataupun perkara yang mustahilat ataupun perkara yang jaizat. Perkara yang jaizat. Apa maksud dia kat sini? Allah mengetahui perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib ada. Perkara yang wajib ada contohnya zat Allah. Zat Allah dengan sifat Allah. Benda tu kan, zat Allah kan memang wajib ada. Wajib di sini bukannya buat dapat pahala tinggal dapat dosa, tak. Wajib di sini mesti ada. Ataupun kita buat bahasa mudah lah. Buat bahasa mudah je. Allah mengetahui, apa yang Allah mengetahui? Benda yang mesti. Benda yang mesti ataupun benda yang mustahil. Benda yang mustahil dan juga benda yang harus. Apa maksudnya kat sini? Maksudnya Allah mengetahui benda-benda yang mesti ada. Contohnya zat Allah dengan sifat Allah. Allah mengetahui dirinya. Allah mengetahui tentang zatnya dan sifatnya. Allah juga mengetahui benda-benda yang mustahil. Benda mustahil apa? Contohnya anak Allah, isteri Allah. Allah tahu. Yang Allah tahu bahawa
isteri Allah tidak mungkin ada, anak Allah tidak mungkin ada. Dan kalau ada pun kan, nauzubillah, kalau ada pun isteri Allah, Allah tahu apa yang akan jadi. Begitu. Dan benda harus ni makhluk lah alam semesta ni. Benda harus ni benda yang boleh jadi tiada. Kalau nak ada pun boleh, tidak ada pun tak apa. Contoh bumi. Bumi ni bukannya mesti ada. Bumi ni boleh saja Allah ciptakan, boleh Allah tidak ciptakan. Maka Allah mengetahui tentang dunia ini, apa dalam dunia ini, manusia macam mana, fikiran kita. Mana kata senang kata, Allah mengetahui semua benda. Itu senang. Point dia senang. Allah mengetahui semua perkara. Even sekecil-kecil perkara. Even benda yang dalam sekalipun Allah tahu. Kadang tuan-tuan, kita sendiri pun masih tidak mengenali diri kita. Pernah tak kita rasa macam kadang kita rasa sedih. Bila kita rasa sedih, kita pun tak tahu kenapa kita rasa sedih. Apa yang kita nak sebenarnya? Kita pun tak tahu tentang diri kita. Tapi ketahuilah bahawa Allah itu tahu. Allah Maha mengetahui. Sebab itu, kalau ada apa-apa, problem, masalah, kita minta petunjuk daripada Allah. Kerana Allah mengetahui apa yang berlaku. Apa yang kita nak. Apa yang terjadi. Jadi, minta tolong kepada Allah. Sebab Allah Maha mengetahui. Okey. Secara Allah sama yang dengannya Allah mengetahui semua yang wajib. Yang wajib tu yang mesti. Semua ataupun semua yang mustahil tu mustahil lah. Ataupun semua yang harus. Harus ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Macam kita lah, manusia, haiwan, pokok, bintang, bulan, langit, malaikat, jin dan sebagainya. Semua itu boleh ada. Maksudnya kita kata Allah boleh ciptakan mereka dan Allah boleh saja tidak menciptakan mereka. Secara meliputi, terperinci ataupun bahasa Arabnya inkishaf. Makna kata Allah mengetahui itu secara terperinci, secara meliputi, menyeluruh dan secara terperinci. Gitu. Tanpa didahului oleh tidak tahu tentang perkara-perkara tersebut. Kayak gini. Kita, contoh sebelum ni kita tak tahu tentang sifat 20 Allah. Tak tahu sebelum ni. Bila belajar, baru tahu. Gitu. Kita sebelum ni kita tak tahu pun. Contoh kita lahirkan baby. Ketika kita budak kecil, kita tak tahu pun tentang contohnya kita tak tahu cara masak nasi. Bila kita belajar, baru kita tahu. Makna kata kita ni ada yang sebelum kita tahu, kita tidak tahu dulu kan. Gitulah ceritanya. Mana kata kita tidak tahu dahulu, kemudian baru tahu. Itu ilmu manusia. Ilmu manusia ialah tidak tahu dulu, kemudian baru tahu. Itu manusia. Tetapi tidak bagi Allah. Tidak bagi Allah. Allah memang dah tahu. Memang dah tahu. Bukanlah contohnya kita kata, sekarang pukul 4.24. Sekarang pukul 4.24. Nanti pada pukul 5 nanti, pukul 5 nanti, Allah tahu tak apa yang saya akan buat? Ya, Allah tahu. Ustaz, pukul 5 belum tentu lagi saya tahu pukul 5 nanti kita pun tak tahu apa yang kita buat. Itu hebatnya Allah. Walaupun benda itu tidak berlaku, tapi Allah dah tahu dah. Makna kata Allah ni tidak ada yang tidak tahu bagi Allah. Makna kata tidak ada yang tidak tahu bagi Allah. Pening ayat Ustaz ni. Makna kata senang ginilah. Allah mengetahui segalanya. Allah mengetahui segalanya walaupun benda itu belum berlaku. Makna kata memang tak adalah istilah tidak tahu. Istilah tidak tahu tu tidak ada pada Allah. Tidak ada pada Allah. Allah mengetahui segalanya. Gitulah point dia. Dalil dia adalah saya tak tahu saya boleh tulis lagi ke tak. Bateri pen saya ni dah nak habis dah. Dalil dia surah Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat yang ke-16. Ayat ke-16 iaitu wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui akan setiap sesuatu. Itu dalil dia. Anda boleh rujuk dekat Quran sendiri. Kemudian secara akal, secara logiknya, secara logikanya, kalaulah Allah tidak tahu. Kalau Allah tidak tahu, apa hasilnya? Natijahnya Allah bersifat dengan jahil. Ni saya tak tulisnya tuan-tuan sebab bateri saya nak habis dah. Jadi gini, kalaulah Allah tak tahu, jika Allah tidak mengetahui, maka hasilnya Allah akan jahil. Jahil macam kita tulis tadi kan.
Kalau Allah tidak mengetahui, maka Allah akan bersifat dengan lawannya, iaitu jahil. Dan jahil, ataupun maaf saya sebut bodoh, adalah satu kekurangan ataupun kelemahan. Dan kekurangan ataupun kelemahan mustahil ke atas Allah. Kenapa? Sebab yang lemah tidak boleh menciptakan alam semesta ini. Nak ciptakan alam semesta ni adalah apa? Nak menciptakan alam semesta ni, dia tak boleh lemah. Okay, tak boleh lemah. Kalau yang lemah, yang ada kekurangan, tak boleh menciptakan alam ini. Allah mesti bersifat dengan sifat kesempurnaan, sempurna. Disebabkan Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan lah, maka alam ini wujud. Begitulah. Inilah kita macam contoh. Orang tu, okay, contoh. Orang tu nak bina rumah. Kan, nak bina rumah. Nak bina rumah tapi tak ada ilmu. Jahil, bodoh. Dia tak tahu, jahil tentang ilmu membina rumah. Jadi macam mana dia nak bina rumah? Sama juga dengan alam ni. Allah, kalaulah Allah ini tidak ada sifat ilmu, maka alam ini tidak akan ada. Gitu. Yang terakhir adalah sifat hayah. Okay? Sifat hayah, berhidup. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada sikit lagi bateri ni. Okay? Hayah, maaf ya tuan-tuan, saya terlalu pecah bateri saya. Hayah, berhidup. Okay? Berhidup. Wajib bagi Allah sifat hayah, berhidup. Yang dengan sifatnya, okay, dengan sifat ini, mustahil. Allah, okay, lawan dia adalah, okay, lawan bagi sifat hidup adalah matilah. Okay, mati. Ataupun bahasa Arab dia adalah maut. Okay, maut. Maut, mati. Mustahil ke atas Allah bersifat dengan mati ataupun maut. Okay. Hmm. Sifat haya, okay, sifat haya ni sama je. Okay, sifat haya ni dia adalah sifat yang wujudi. Boleh tulis tak? Kalau tak boleh tulis, tuan-tuan ni je. Ingat apa nama? Bayangkan je. Okay, dia adalah wujudi, yang mana sifat ini, okay, dia mengesahkan. Saya tulis dulu sementara azan ni. Mengesahkan semua sifat-sifat ma'ani yang lain. Yang lain. Okay. Sifat ma'ani ni untuk apa? Ya, hmm, muat tak dalam dalil surah. Saya tulis dulu ya tuan-tuan. Al ayat yang ke 58. 58. Okay. Tuan-tuan, tengah azan ni.
Okey, so jadi sambung. InsyaAllah. Saya rasa saya habiskan sifat hayah saja. Kemudian kita sambung lagi pada rakaman yang seterusnya. Jadi sifat hayah, penghidup. Okey, lawan bagi sifat hayah iaitu maut. Mustahil Allah matilah. Okey, sifat hayah ni apa? Sifat yang wujudi, yang ada. Dan sifat ini mengesahkan semua sifat ma'ani yang lain. Apa tu sifat ma'ani? Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Tujuh. Ada tujuh. Macam ni. Tuan-tuan, contoh ada ular. Ular tu mati. Ular itu mati. Agak-agak kita takut tak dengan ular tu? Tak takut. Kenapa? Sebab ular yang mati tak ada kuasa, tak ada kekuatan ataupun kuasa untuk patuk kita. Ular yang mati tak boleh melihat. Tak boleh melihat kita, tak boleh mendengar kita, tak ada ilmu, tak ada pengetahuan untuk patuk kita, serang kita. Gitulah. Mana kata kalau tapi kalau ular tu hidup, dia ada kuasa, kudrah untuk serang kita. Dia ada keinginan, iradah, kehendak untuk menyerang kita. Dia boleh melihat kita untuk menyerang kita. So jadi dengan sifat hayah, sifat penghidup itu, maka adalah semua sifat-sifat ma'ani pada Allah. Sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tujuh ini, kudrah sampai kalam ini dinamakan sebagai sifat ma'ani. Dalil dia apa? Dalil dia adalah surah Furqan ayat ke-58, iaitu watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Boleh lihat ya. Dan berserahlah kepada engkau berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang Maha Hidup yang tidak mati. Dalil secara logiknya, kalau Allah ini tidak, kalau Allah tidak ada sifat hayah, maka Allah mati. Mati memang lemahlah, memang kekurangan. Kalau Allah itu mati, kalau Allah itu tiada, macam mana alam ini boleh wujud? Begitulah dia. Okey, insyaAllah kita sambung nanti perbahasan 4 serangkai sifat ma'ani dalam muka surat 10. Kalau Nurul faham itu, nanti saya skip kat situ. Muka surat 10, 4 serangkai sifat ma'ani saya skip. Saya akan ceritakan pada rakaman yang akan datang dan kita sambung sifat sama, basar, kalam sehinggalah habis. Mudah-mudahan dari hari tu lagi nak habiskan, tapi tak habis-habis. Okey, InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang akan datang dalam rakaman kita Risalah Jamiah dengan Nurul Fahmi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.